antara benda mahal yang ditinggalkan oleh Khalifah Kerajaan Mamluk dan Kerajaan Khalifah Utsmaniyah adalah Palestin. Dalam wilayah Palestin ada 11 daerah, dan salah satu daerah yang menjadi rebutan tiga agama besar dunia adalah Gaza. Apa yang sebenarnya ada pada Gaza ni? Setelah dihumban, dilenyek, dipijak, dibom, macam-macam dah buat, tapi kenapa Gaza mampu bertahan? Apa yang ada pada kalian ni? Kenapa hampa susah sangat nak ditumbangkan? Keluasan Gaza 365 km persegi, 40 kilo panjang, darat 9 kilo lebar. 365 km Gaza tu tuan-tuan adalah separuh daripada negeri Perlis. Secara logik dan teorinya tuan-tuan, hantar bom yang paling ringan pun dah hancur dah Gaza. Gaza juga disebut sebagai penjara terbuka terbesar dunia. Rakyat asal Palestin yang tiba-tiba bertukar menjadi refugees, iaitu pelarian. Kami ni ada IC Gaza, kami ada Palestin, ada IC Palestin, kami lahir kat sini. Tuan-tuan, kali terakhir Palestin merdeka adalah 1917, sebelum jatuh ke tangan British. Jadi maksudnya 1917 itu adalah hari terakhir mereka merdeka, gembira, bahagia sebelum bertukar kepada episod darah dan air mata sampailah hari ini. Gaza telah mewakili 1.8 juta umat Islam satu dunia yang telah menyebabkan kita tak ada dosa. Sebab menjaga tanah Palestin, menjaga Al-Aqsa, hukum fardu kifayah. Tanpa mereka tuan-tuan, 1.8 juta umat Islam kena jawab depan Allah. Pasal apa hampa tak jaga tanah tu? Itu tanah wakaf umat Islam. Disebabkan Gaza ada tuan-tuan, Gaza telah mewakili kita. Itulah sumbangan terbesar mereka. Kena menjaga wilayah Palestin, kalau tidak kita tanggung dosa. Sebab menjaga Aqsa, Gaza, Palestin, hukum dia fardu kifayah, tanah wakaf kita 1.8 juta. Kalau tak ada siapa yang jaga, semua tanggung dosa. Disebabkan Gaza ada, kita dah terlepas. Disebut sebagai jantung dunia kerana sallallahu alaihi Muhammad secara geografinya, Gaza yang berada di wilayah Palestin itu terletak menghubungkan tiga benua, Asia, Eropah dan juga Afrika. So dia jantung dunia. Sebab tu dalam protokol perkara yang keempat, for those who are conquering Gaza, then they will conquer the world. Barang siapa yang menguasai tanah Gaza, maka mereka akan menguasai dunia. Kerana Gaza dan Palestin itu adalah jantung kepada dunia. Maka nilaian kepada dunia tuan-tuan terletak pada Gaza. So Gaza adalah negara dan daerah, walaupun separuh Perlis, tapi dialah tanah yang paling mahal. Nak habaq dalam media menunjukkan bahawa baru ditemui di bawah tanah Gaza minyak, telaga minyak dan sumber gas asli terbesar. Allah ganti tuan-tuan di tanah Gaza tu, bawah tanah. Sebab tu nak sangat tanah Gaza ni. Sebab apa? Sebab dia nak menguasai apa yang ada di tanah di bawah Gaza. Di bawah Gaza baru ditemui telaga minyak dan gas asli yang sama. Dia punya hasil bumi Gaza tu bersamaan dengan beberapa trilion ringgit, yang bersamaan dengan 3 kali ganda negara Indonesia. Maka Gaza memiliki minyak dan gas asli termahal dunia, baru ditemui. Walaupun dia hancur pada pandangan mata kita, hancur menjadi padang jarak, padang terkukur. Apa yang ada pada Gaza ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, syuhada tertinggi yang disumbangkan, gugur syahid telah datang daripada tanah Gaza. Esok kalau kita boleh buka buku daftar ahli jemaah syurga, kalau kita selai muka surat pertama mungkin sampai muka surat akhir, ahli syurga semua nama daripada Gaza. Kalau mintakan malaikat, boleh tak kami nak pinjam Ustaz, tengok senarai calon awal ahli-ahli syurga. Boleh tak kami nak tengok Ustaz, rehearsal masuk syurga ni. Kalau malaikat bagi kat kita buku tu, muka surat pertama Gaza. Gaza. Maksudnya semua ahli syurga mai daripada Gaza, majority. Allah.